Jom kita dengar satu hadis. Hadis daripada kitab Muntakab Hadis, bab Ikram Muslimin, hak-hak seorang Muslim. Saya bacakan ya, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya seorang lelaki mukmin membenci isterinya yang mukminah. Jika ada kelakuannya yang dibenci, terdapat juga kelakuan yang lain yang disukai. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis ini telah menyatakan satu kaedah ringkas untuk hubungan rumah tangga yang baik. Jika pada seseorang itu terdapat kelakuan yang buruk, pasti padanya juga terdapat kelakuan-kelakuan yang baik. Siapakah yang langsung tak mempunyai sebarang keburukan atau langsung tidak mempunyai sebarang kebaikan? Oleh itu, kita hendaklah memaafkan keburukan dan memandang hanya kepada kebaikan. Turjumanus sunnah. InsyaAllah. Jadi kita jangan selalu cari salah orang je. Lagi-lagi dengan pasangan kita. Carilah sesuatu yang boleh menggembirakan hati kita. Sebab apa? Setiap yang buruk pasti ada yang baik. Kita cuba cari kebaikannya, insyaAllah. Jadi insyaAllah, semoga apa yang kita dengar ni kita sama-sama dapat amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. InsyaAllah. Apa-apa pun maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.